Okay, Assalamualaikum guys. Okay, sekarang kita ke next station pula. Awal baru tutup pula. Ini Masjid Indian yang ada berada di Kelang. Kau tengok bas tu, astagfirullahaladzim. Kiri kan? Sekejap aku nak kena benda. Aku macam Kelang juga kan. Okay lah, tepi dia. Oh lah, tak boleh ke kanan ni? Kanan? Tak, sebenarnya tak boleh ni, ke kanan. Ya. Bapak rare, aku rekod sampai drive kan. POV lah, POV. Ni parking belakang Myvi tu. Boleh kiri. Church. Cheers Okay guys, sekarang kita dekat masjid seterusnya. Kita nak pergi ke Masjid Indian Kelang. Kelang ke tahu? Kelang. Tu bunyi-bunyi orang tengah semayang. Apa? Agama Hindu kan? Agama Hindu. Ada sebelah ni. Church. Kristian ni pun church juga sebelah ni. Memang sebelah-sebelah, memang betul-betul harmoni betul lah. Itu masjid ni guys. Ini kuil. Memang sebelah-sebelah. Okay, kita tengok dalam Masjid Indian ni macam mana. Nak merasa vibe. Vibe ke atau suasana? Sama je lah. Sama je kan. Okay, kita tengok di masjid ni. Okay, sekarang kita berada di Masjid Indian Muslim di Kelang. Macam selalu orang tahu dekat KL kan. Ini kat Kelang bro. Kelang pun ada tau. Kat Kelang ada tau. Jalan ni. Kita masuk pintu pagar belakang Depan ada, tak naik ke? Depan belakang. Kau nak mana? Depan dah. Okay, ni dekat pintu depan. Oh, ni lah nama penuh dia. Masjid India Muslim Tengku Kelana. Boleh ke naik dari sini? Boleh juga. Slipper buka bawah ke slipper buka atas? Tak tahu dah. Bawah. Hah? Jauh je. Kau nak masuk dari depan dan belakang tadi? Aku tahu. Tak ni kot. Ada slipper sini banyak-banyak. Okay, kita masuk sini lah. Pintu masuk ni. Ni menara? Ada menara? Ada menara lah. Ni nak pergi mana ni? Tahu aku dari sini. Memang style masjid lama memang ada menara. Aku rasa kat Kelang juga ada benda. Tak tahu lah. Tak tahu. Kita naik atas lah. Ada apa di atas? Masjid TMJ ada berpuasa underground kan? Underground siap. Ni dekat UTM Ya. UTM. Oh betul lah, dekat atas lah tempat solat dia. Kapal Okay guys, ni tadi yang tadi orang tadi naik ni. Dia macam masjid UTM juga lah. Solat dia belah atas. So, ini ruang solat dia. Memang lawa. Wow. Sekarang kita ke dalam masjid. Okey, dah diam. Okey, nanti kita cakap luar. Bye. Okey, macam mana ni? Sekarang kita kat Masjid India ni. Dah tengok semua tadi. I've lost of word lah. Dah sebut lah, speechless lah. Alamak. Saya ada beberapa orang Tak nak lah cakap lebih lah. Tapi Alhamdulillah ada jugalah Indian Muslim yang datang ke masjid. Alhamdulillah. Selalu tengok ramainya Melayu. Darinya. Okay, kali ni kita tengok Indian pula. Indian Muslim. Alhamdulillah. Ni kita orang kena pergi aras 2 dari atas. Wow. Dari atas tempat perempuan ni. Bukan kan? Tempat musafir. Okay, kita sekarang dekat ruangan atas. Luas, masjid luas lah.
Tak macam semalam kan. Dekat masjid Cina Kelang tu Terhad lah. terlalu terhad lah. Walaupun dekat tengah town, Betul. kita susah sikit nak cari parking, tapi ruang solat cukup. Betul, saya setuju. Parking susah betul nak cari. Kita orang mana-mana mai parking tadi. Depan kos orang kan. Depan depan gereja orang. Sekarang kita nak pergi tandas. Weh, jauh tandas ni. Li, tandas mana? Jauh kan? Bagi atas tadi. Jauhnya. Okay, ni tempat ambil wuduk dekat luar. Memang open air lah. Outdoor kan. Nampak rumah orang. Ini pokok tu dari Kesultanan Zaman Osmaniyah. Oi, lama sangat ni. Lama. Lama kan. Tu apa? Jabat polis. Kelang. Ni diorang tengah prepare ke apa? Bubur lambuk. Okay guys, ni masjid dari luar masjid India. So So location dia memang betul-betul tengah town. tu tengah-tengah town. Ya. So korang pandai cik parking Betul-betul turun daripada jabatan, jumpa masjid ni. Mana-mana mai datang masjid lah dekat tengah town. Dekat Little India ni. Town Little India. So korang kalau berminat mai lah datang. Tengok-tengok vibe-vibe orang sini. Try bergaul. Ni asyik bergaduh kat shop kan. Kita try bergaul dengan orang-orang. Okay. Saya setuju. Ada orang. Ui, matahari. Ni lali. Dia pilih apa ni? Jalan Tengku Kelana. Yang Tengku Kelana also known as Little India is one of the biggest India street in the state. First competition among shop owner as result in cheaper price. Cheaper. Yeah. Nampak ke ni? Yang video nampak. Okay. Korang baca lah stop video lepas tu baca. Next kita pergi sekolah convert ni. Jom. Dah terlepas tadi. Ya. Dah terlepas simpang tadi. Belah sana ni dekat jabatan ni.